Hey, assalamualaikum. Dan hari ni sangat gembira. Kali ni tak ada intro Yang ni agak berlainan. Dan sekarang ni apa yang aku buat? Kalau korang tengok ada Infernal. Dan kali ni ada Cultist tau. Dan apa yang aku akan buat sekarang ni, aku akan buat 24 jam bertahan dekat dalam tower. Kalau korang nampak dekat sini, yang ni memang katakan kat sini korang dah memang dah boleh jadi base dah sebenarnya. Tak apa, kita masuk dulu. Sebenarnya aku lapar tau sebenarnya. Aku kena mencari makanan. Persoalan dia, adakah aku jalan-jalan mati tau tu. Agak risau kat sini. Sekarang ni 24 jam aku akan bertahan dekat tower ke ataupun snow yang ada banyak-banyak tu. Sebab kali ni kan sebab apa tau, ada dua. Kali ni aku pakai handphone saja. Kali ni aku memang nak target betul-betul lah. Sebab kali ni aku ada benda ni yang memudahkan kita untuk mencari makanan. Bukan mencari makanan lah, apa orang kata, masuk makanan dengan cepat okey, termasuk makan dengan cepat. Dan aku harap dekat sini kita ada barang-barang macam tu. Kalau menampak. Mantap. Okey, sakit. Store. Okey, jom balik. So aku tak dibenarkan untuk masuk dalam base. Kecuali base dekat hutan. Hutan ais. Itu adalah dibenarkan disebabkan aku memang tak nak masuk base. So sekiranya aku tak dapat hari-hari yang berikut, aku minta maaf kepada korang. So korang boleh try lah game ini. Korang memang dah try lah. Memang tak payah nak cakap banyak lah. Sekarang ni apa yang aku buat tau. Kenapa tu? Okay, go. Okay, go. Sekarang ni aku nak kutip saja yang sebanyak-banyak mungkin aku boleh dapat. Sebab apa tau? Sebab kita ada ribs, iaitu kalau makan auto kenyang terus. Dan dia punya daging pun memang sangat-sangat banyak loh, katakan. Tak payah nak cakap banyak. Dekat dalam ni pun ada rib. So kalau korang bunuh, orang kata mammoth, korang akan dapat 2 rib. Berapa, aku tak tahu lah berapa daging, tetapi kita boleh survive ni. Serius, tak tahu lah, aku tak yakin lagi. Sebab dekat sini ada beberapa orang saja. Memang survive tu. Jap, aku memang main dengan orang random punya kali ni. Sekarang ni ada 5, masih bertahan 5-5. Disebabkan ada seorang yang carry kita, iaitu player 123 ataupun Pire ataupun Babai, aku tak tahu. Dia kelas cyborg 500 dia punya ni. Tak apa, kita akan survive 24 jam tanpa balik base. Memang tanpa balik base. Antaranya tik dan tik. Bukan tower tau, dan sebenarnya kita nak survive dekat tempat bulat tu. Sekiranya tempat bulat tu dengan tower ni lah, senang lah sikit kan. Wow. Oh my god, let's go doh. Tak apalah. Yang ni adalah first time aku pakai, orang kata macam ni je, tak guna keyboard, tak guna mouse. Ini first time juga. Taklah first time sangat kan. So fire is complete. Weh, alhamdulillah, tabarakallah. Aku bangga. Yes sir. Mac. Weh, sumpah tu aku kata terima kasih kepada korang. Dah tapok silap.
So kat sini sebenarnya aku memang nak target dapatkan Infernal set Infernal set ni sebabkan dia satu dia 20 maksimum, dan kedua dia boleh masuk sesuka hati tanpa balik base, tanpa balik apa-apa. Dan itu adalah tujuan aku. Dan sekarang ni aku akan balik base. Yang tu mungkin terkejut kan, tapi tak apa. Yang ni tak apa, kita simpan dulu. Kita continue saja dulu. Kita ini store dan yang ni. Kita balik base sekejap saja. Dalam berminit-minit macam tu lah. Berminit untuk nak grind api, nak grind semua benda. Yalah. So kalau api habis pun kita dikira sah juga. Tapi tak apa. Disebabkan korang yang sangat hebat di sini, tak apalah. Kita berminit saja dekat sini. So sekarang ni aku akan survive sahaja dekat sini. Kita akan cari bermacam-macam dan kita bermacam-macam aktiviti kita akan buat dekat sini. Memang betul tu. Yang ni gempok gila tu. First time buat aktiviti dekat dalam ni kan. First time kan. Okay tu. Sekarang ni first time. Ya aku bermain game yang memang best. Take dulu. Okay. Sehari kalau aku lapar sangat tu kan, aku akan makan satu ni. Okay, tu je. Lepas tu kita simpan. Yang tu adalah langkah berjaga-jaga. Bijak kan. Yang ni ada air barrel lagi. Tak apa, kita simpan saja dekat sini supaya senang untuk cari. Dan kita ada satu lagi. Tik. Dekat sini ada lagi satu ke? Dan tak ada. Kat sini pun boleh kata banyak juga yang korang boleh dapat. Dan sekarang ni ada tanda tu. Sekarang ni apa yang aku buat, aku akan cari kek, bandage dan sebagainya. Ada air barrel lagi store. Kita letak sahaja dekat sini supaya senang jumpa sebab di center. Di center. Bila di center kita tahu kita letak dekat mana kan. Dan dekat sini kita ada store ni, take saja. Ada lagi satu kita take. Sebab apa tahu? Aku akan hias sikit demi sedikit. Dan itu dah. Store. Tolong tu hilang cepat tu. Aku tak nak kena. Dan dekat sini kita build place ni. Dekat sini boleh lah satu. Okey, yang ni boleh lah satu kat sini. Sakit tu. Auto sakit tu. Sekarang ni aku nak lari dulu. Disebabkan aku rasa aku tak boleh survive kali ni. Boleh tu survive boleh lah. Tapi masalahnya makanan. Dari segi makanan, daripada segi kesakitan pun sakit. Sekarang ni dekat sini ada banyak orang kata hadiah yang kita boleh kutip tau. Dan dekat sini jugalah. Ada. Kita eat sekejap. Tik. Okay, minta. Tik lagi. Okay, minta. Mantap. So dah waktu malam kita. Dah waktu malam aku dekat mana dulu? Sumpah aku cakap aku kat mana tu. Tak jumpa dia jalan balik. Ni. Guru. Sekarang ni memang aku nak fokus kepada tu. Dan lagi tomorrow kita akan ambil sedikit makanan, iaitu kita akan ambil serigala. Anak tak penting sangat tu. Anak dia punya isi sikit dan susah nak target lah untuk menggunakan regan ni. Sebab dia perlu masa yang lama. Walaupun yang ni ada, tapi tak apa, kita biar sekejap. Tapi aku cakap sumpah demi Allah, manakala kalau korang orang kata beli lagi satu tu, aku tak tahu nama dia apa, korang boleh mencepatkan hari. Dan aku letak je saja dekat sini. Kita letak saja dekat sini. Aku malas lah. Yang ni letak saja kat sini. Kita tiang lampu lagi. Kita letak sini. Terlindung. Dan tempat masuk center. Safe. Okay, betul. So sekarang ni aku hungry. Aku malah nak eat rib ni. Sebab boleh katakan function. Harap aku mendapatkan bandage. Ya sir. Harap lah kan aku mendapatkan eating yang lebih baik lah.
Amin tu lah. Awak undur diri dulu. Tak apa. Kalau tingkat yang pertama korang takkan boleh survive. Dan kalau tingkat kedua kemungkinan boleh survive lah. Aku tak tahu lah. Tapi tak apa, kita akan survive dekat tingkat 2. Kita tengok saja. Lagi kalau ada apa-apa yang menarik, aku akan tunjuk kepada korang lagi, geng. Let's go, geng. Okay, sekarang ni dah, kita dapat survive, alhamdulillah. Sekali naik 8 tu. Yang ni agak advantage. Takkanlah nak turun ni pun lengai. Dia ni sangat-sangat advantage. Disebabkan apa tau? Disebabkan malah nak cakap lah. Tapi tak apa, kita akan survive dulu dekat tanda ni. Memang kita akan survive dekat tanda ni. Real memang. Okay, yang ni fuel canister. Kita letak je dekat sini. At least kita tahu dekat mana. Sebabkan ada 2 je, tengok ataupun dekat sini. Sebab yang ni pun boleh katakan besar juga, open juga. Bender kita ambil saja. Memang kita perlu heal. Kita ambil bender ni. Bijak tak? Lari. Lari. Sekejap. Dia perlu tak? Lari. Dia kejar. Ha. Aku tak. Dia boleh. Dan kebun. Mantap. Kita kutik saja yang ni. Memang kita akan kutik saja. Sangat-sangat mantap tu. Progression yang sangat mantap. Dan kita makan sikit dekat sini. Eat. Memang sangat mantap. Memang sangat-sangat mantap. Yang ni kita eat sekejap. Take. Yang ni aku tak nak lari dah kot. Sebab kita nak mencarikan. Aku rasa lagi selamat kita duduk dekat dalam ni. Nasib baik tadi ada orang selamatkan aku. Bukan sebab mati dengan serigala. Deal. Sebab aku terkeluar game. Dan aku masuk balik game. Alhamdulillah. Mereka seorang je yang selamatkan aku, iaitu 500 lebih. Dia selamatkan aku. Tak tahu 200 ke apa benda tu. So aku akan automatik ke puluh-puluh yang lain, geng. Ini adalah benda ni. Ini adalah apa orang kata 96 day. Kalau korang tak percaya, aku ada betul 96 day ni. Tengok 96 day. Banyak ni aku boleh kumpulkan. Kita ada ribs, tulang rusuk, kita ada stew. Dan sekarang ni aku nak tengok keadaan base tau. Sekarang ni aku dah dibenarkan untuk melihat base. Disebabkan apa tau? Disebabkan aku dah memang betul-betul dah memang orang kata talian akhir ayat-ayat. Macam kita macam dah betul-betul menghampiri kemajuan. Macam tu lah. So sekarang sangat-sangat gempok. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4. Yang ni full. 1, 2, 3, 4 full. Betul ke full? Sekejap. Sekarang ni crab yang banyak tau. Yes sir. Aku rasa betul tu. Betul. So aku rasa craft ni aku nak craft lagi. Ataupun aku craft lagi. Craft je 72 pun 72 lah. Sebabkan yang ni aku rasa lightning kan. Lightning tu untuk tak tahulah. Ada orang bagi tahu kat TikTok yang tu untuk orang katakan apa untuk kilat aku rasa tu. Tak tahulah. Tak apa. Kalau untuk kilat kita akan pasang yang ni di merata tempat. Bermula dengan plate. Bermula dengan silik paste. Dan And then Sekejap sebelum tu okey dah ni. 1 depan pintu kena ada. Depan pintu bagi ruang sikit lah. Yang ni bagi ruang sikit. Aku kena bagi ruang sikit untuk aku. Okey. Boleh lah ni. Boleh lah tu. Elok lah tu. So sekarang lagi satu ni aku akan letak dekat sini. Dah tak ada dah. Place dan place. Okey, aku akan letak merata. Adakah betul? Mari kita masuk. Dan aku rasa aku boleh main sampai beribu-ribu ni. Beribu-ribu ke beratus-ratus ke aku tak tahu. Memang sangat stok banyak. So tak apa, aku dah boleh end dah. Sebab dah memang confirm dah 100. Kalau korang tak percaya, aku akan skip satu lagi day.
dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1 dan D100. Tengok bukti. 3 diamond kita dapat. Dan D100 rodo. 97 dan D100 rodo. Memang betul-betul max. 9 saja. Betul-betul 100 tu. So sekarang ni aku dah berjaya tunaikan impian aku dan tunaikan impian korang semua. So sampai di sini saja video kepada kali ini. Sekarang suka video kepada kalian, korang belas aku komen dan kita jumpa pada video akan datang. Aku akan main game ni sebanyak yang mungkin. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.